Wahai kawan-kawan, dengarkan kisah ini. Kisah di mana ada wanita cantik, dia dihina dan dihukum mati. Alah dengar cinta dalam kawi, rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Apa kata dengar dahulu, berbuat kemudian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Hana Marisa binti Muhammad Idris dari Sekolah Menengah Sains Banting PEA 1074. Pada hari ini, hamba ingin menceritakan kisah legenda yang cukup terkenal di tanah air kita, iaitu kisah Mahsuri. Ia merupakan sebuah kisah tentang sumpahan yang masih diingati hingga pada hari ini. Pada suatu masa dahulu, hidup seorang anak perempuan bernama Mahsuri. Mahsuri disukai ramai kerana dia bagaikan bulan yang bakal bintang. Apabila meningkat dewasa, Mahsuri berkahwin dengan seorang pemuda yang bernama Kelana. Perkahwinan mereka membuatkan ramai yang dihati. Tidak lama kemudian, Kelana terpaksa pergi berperang demi tanah airnya. Mahsuri pun tinggal keseorangan. Suatu hari ketika Mahsuri sedang pindah pakaian, ada seorang penjaga yang datang. Kain. Mereka berdua pun berbual. Tanpa menyadari, ada sepasang mata sedang menarik mereka dari semak samud. Nama pengintai itu ialah Wan Mahura. Wan Mahura merupakan isteri kepada penghulu kampung. Namun, dia tidak suka melihat kebahagiaan Mahsuri. Dalam hatinya tersimpan rasa cemburu. Maka dari itu, timbullah niat jahat. Dia mula menabur fitnah bahawa Mahsuri melakukan perkara terlarang. Berita itu tersebar cepat seperti api yang marak dan akhirnya sampai ke telinga penghulu. Wan Mahura berkata dengan penuh helah bahawa Mahsuri mesti dijatuhkan hukuman mati. Jika tidak, imej kampung akan tercemar. Tanpa siasatan yang adil, penghulu perlu menjatuhkan hukuman mati terhadap Mahsuri. Mahsuri ditangkap dan diikat di sebatang pokok yang terletak di padang maksiat. Mahsuri menangis. Hamba tidak bersalah. Hamba telah difitnah. Namun, siapa percaya kata-kata Mahsuri? Penduduk diam seolah-olah kebenaran sudah tidak wujud lagi. Hari demi hari, minggu demi minggu, Mahsuri diseksa dengan tikaman keris dan tusuk lembing. Penduduk takut akan Mahsuri kerana setiap kali tikaman jadi setitik darah pun terlihat. Akan tetapi, Mahsuri masih merasa kesakitan. Hinggalah berangkatlah ke rumah hamba dan carilah titah keris. Hanya keris itu saja yang mampu memangkatkan hamba. Penduduk yang dengar kata-kata Mahsuri terus bergegas ke rumah Mahsuri dan cari keris tersebut. Mereka menjumpai sebelah keris dan membawanya ke tempat rumah Mahsuri. Sebelum detik kematian Mahsuri, dia sempat bersumpah, hamba redha dengan kematian hamba jika benar hamba bersalah. Tetapi jika hamba dianiaya, hamba haramkan titik dan hamba mengalir ke tanah Melayu ini. Hamba bersumpah, ulahlah naguri ini tidak akan pernah aman menjadi pada jarak pada terkukur dan bertujuh keturunan. Lalu Mahsuri tikam tepat di bahagian pinggang. Darah putih mengalir deras, kilat berdentum, lah bergelera. Sudah terang lagi ke bersuluh, Seri Mahsuri tidak bersalah. Setelah kematian Mahsuri, penduduk kampung akhirnya tahu kebenaran yang sebenar. Namun sudah terlambat kerana penjajah sudah menginjakkan kaki ke pulau tersebut. Pulau itu menjadi padang jarak padang terkukuh sama seperti sumpahan Mahsuri. Pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil dari kisah ini ialah: pertama, jangan memfitnah atau berlaku fitnah. Sesungguhnya fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Kedua, jangan menghukum sebelum menyelidik, kerana tindakan itu buru-buru hanya membawa kerugian. Dan yang terakhir, sifat dengki membawa binasa. Perasaan cemburu dan iri hati hanya membawa keburukan dan kehancuran. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.